Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh cakap dengan Cik Nur Hayati Basran? Ya, saya. Okey, nama saya Ibrahim. Okey. Cik Hayati, saya ni bos dekat... Okey. Okey, awak ada sewa motor, nombor pendaftaran LE... Ya, saya. Okey, Okey. saya baru dapat surat saman tau. Aha. 12 hari bulan 12 2012. Saya pun dah ingat, dah lupa-lupa. Okey. So kalau dalam surat kita perjanjian, kalau ada saman apa semua awak kena bayar, betul okey, tak? saya faham. Saya faham. Okey, so sekarang saya minta jasa baik awak lah untuk bayar saman ni sebab kita ada rekod. Okey. Berapa ni? Banyak tau saman dia. Tak ada side mirror. Hah? Awak buka ke? Saya tak pernah buka pun. Memang saya pakai sempurna. Nombor plate tukar fancy dia cakap lah. Tak ada. Kejap. 4 saman. Satu saman 300 tau. Tak ada. Okey, saya bagi tahu apa saman dia. Kalau 50-50 pun kira banyak lagi ni. Okey. Okey, tak ada side mirror 300. Aha. Nombor plate fancy 300. Aha. Bawa laju 300 dengan tak ada lesen 300. Ya, betul. Siapa yang awak kasih orang pakai ke? Agak-agak macam saya memang tak pernah bagi orang pakai. And then memang saya tak pernah kat Simera. Memang saya ada lesen, saya sendiri yang tonggang. Kalau kawan saya ajak pergi, saya sendiri yang drive. Saya sendiri yang bawa pergi KK semua. Boleh saya dapatkan surat tu semua tak? Boleh, saya boleh bagi surat tu semua pada awak. Cuma saya nak pengesahan yang adakah awak akan bayar ataupun tidak. Tapi masa saya hantar semua tu, memang keadaan sempurna. Saya memang tak pernah bagi orang. Yelah, memang saya ikut perjanjian tu. Keadaan sempurna tapi saman tu 1,200. Saya tahu masalahnya. Sekarang masalahnya memang... Awak buat rempit motor ni? Ya Allah, saya tak pernah merempit waktu tu. Saya balik kelas, saya duduk kat bilik, saya pergi kalau saya nak pergi makan dekat tu, saya tol minyak tu je kerja saya. Itu saya tak tahulah. Saya tak boleh nak kawal penyewa-penyewa semua kan. Yelah, jangan, tapi takkanlah saya nak... awak jangan buat rempit. Rempit ni berbahaya. Awak tu perempuan. Subhanallah, saya tak pernah merempit. Sekali pun saya tak pernah. Kalau awak merempit, macam mana gaya awak bawa? Awak Superman atas motor saya tu. Macam mana awak orang perempuan merempit? Awak pakai tudung kan? Dia mana kandungan dengan tudung pula sekarang ni? Awak pakai tudung, awak merempit, awak bawa motor. Apa? Ya Allah, hai. Buruknya perangai. Masalahnya saya tak pernah merempit. Merempit pun saya memang takkan merempit kat tengah jalan tu. Buang masa buat ni. Orang kata macam dia orang tu sayang lah. Sekarang ni saya nak awak settlekan. Saya nak settlekan je. Bagi tolong bagi surat sekarang lah. Betul. Boleh? Dapatkan. Okey, saya nak email ke surat tersebut? Okey, boleh email kat saya sebab saya nak bukti supaya saya dapat rujuk ke apa yang patut kan. Bila sebab awak sekarang ni sebab saya dah setahun dah, habis baru sekarang baru cakap. Kita pun baru dapat sekarang dah 2014 date oi. Dah lama tau. Saya tak nak naik mahkamah. Okeylah, kalau itu salah saya ngaku saya bayar je lah. Baik, habis kalau macam tu 1,200 saya nak awak bayar. Tolonglah bayar surat ni. 1,200 banyak tau. Boleh Bila awak nak tu surat tu? Takkan sekarang kot saya kerja pun tak ada sekarang ni. Alasan lagi awak bagi macam mana tu? Takkan saya nak pakai duit saya dulu? Saya tak pasti kalau saya pakai duit saya, takkan awak nak bayar kat saya? Saya tak tahu nak kata apa. Kalau tu saya usahakan lah macam mana saya nak dapat tu. Saya dalam masa itu dekat ni. Kalau nak sekarang pun memang saya akan cuba. Hari Isnin boleh? Baik. Okeylah, nanti saya minta tolong abang saya ke kakak saya. Tak kisahlah awak nak rempit ke apa ke. Janji awak bayar saya 1,200 awak tu. Okey, email address? Yat89. Okey, saya akan email awak sekarang juga. Okey. Saya punya email panggilanhangit@hotfm.com. Aku benci siapa punya kerja ni. Saya tak habis bagi tahu email lah saya lagi.